Tengok. Saya pula yang disalahkan. Kau nak buat lagi kau? Ha. Kau lagi? Ha. Kalau saya salah pergi buat laporan polis. Kau bayar. Itu. Ini dia. Semalam. Acik orang Malaysia? Ya, orang macam semalam. Orang Malaysia kenal lah ikut undang-undang. Undang boleh Ah. aku dah semua kemarin. Itu. Ini Indonesia. Tengok. Tadi tiba-tiba cakap Malaysia. Nak menipu. Yalah, pakcik orang Malaysia. Saya tanya makcik ni. Ya, tak. Makcik nak bising kenapa? Makcik orang Indonesia je. Aku bisa kau banyak kacang. Orang Indonesia pula nak bising. Inilah Melayu bangsa. Ini kita pula Melayu bangsa. Itu Melayu bangsa pula saya. Itu. Ini. Makcik ni orang Indonesia rupanya. Selagi belum ada bukti orang Malaysia, makcik tak boleh mengaku orang Malaysia, makcik. Jangan main-main. Saya bekas pegawai kerajaan. Aku baru mohon Baru mohon belum jadi. Melanggar peraturan menggajikan pekerja asing. Tutup seminggu. Abang kena cari kedai lain dulu dah seminggu.